Okay, ini kita ada pijo X8. Ini first time Isma nak buat pijo ni. Ini kereta yang first. Ini buat dashboard boot. Yang dashboard boot dia macam biasa. Ambil dia untuk kereta-kereta biasa, kereta Japan lah, kereta biasa maksud. Dia ni dashboard ni dah ada clip kat sini, kita boleh cabut. Nanti nak masuk dashboard boot, so kita keluar ni, masuk lah. Ataupun sebenarnya kita ada je special tool dia yang kembangkan dashboard tu kan. Tapi tak pernah buat yang perlu pakai, betul-betul perlu pakai itu. Itu kalau pakai tool tu yang kembangkan dashboard tu antara yang hack time lah, jimatkan masa. Boleh pula kena pakai ni kan, tak jangka. Oh, buat macam ni, letak nutup ni kat sini, tarik terus, dia akan jadi terbalik lah. Nanti kita boleh betulkan balik. Masuk terbalik tu maksudnya yang ni masuk ke dalam, yang ni dia akan masuk ke dalam masa kita paksa. Tapi kena letak ni lah, letak sini sikit, takut dia tersangkut cala. Betul, letak minyak banyak, tarik, nanti kita betulkan balik. Alhamdulillah boleh masuk. Itulah pengalaman dashboard boot. Lepas tu kereta Japan selalunya tak ada pun spring ni, ada. Mantap tu. So brand yang digunakan SKF, aftermarket punya kan, SKF. So dia datang sekali dengan grease, dapat clip macam ni bagus sebenarnya. Cuma dia kena pakai special tu lah, sama clamp dia. Tinggal special tu dia. Ni. Wow, cantik sikit. Oh, dia ketat lah, dia kemasan. So ini cukup lah untuk satu dry shaft. So untuk kali ni dah tukar yang ni je. Ini tak payah tukar lagi, elok lah. Condition original lagi. Ni je. Klik asal. So kalau ada, mungkin lah ada yang tengok ni specialist pijo kan. So biasanya korang tukar macam mana dashboard boot, ataupun memang tak tukar. Tapi sepatutnya ada je, ni ada jual ni boleh tukar. Banyak je kan kita tengok orang yang guna macam bentuk kon tu, nanti dia tarik. Cuma biasa kita tarik tu, kita akan pegang sini kan, tarik masuk ke dalam, yang ni akan plup termasuk ke sana. Itu jangan risau, nanti kita boleh betulkan balik. Cuma kena letak minyak banyak bagi dia licin. Okay. Yang mana ada pengalaman tu boleh lah share macam mana korang buat. Saya pun baru belajar ni. Peugeot. Ya, alhamdulillah selesai untuk dashboard boot. Kereta ni mantap sekali, alhamdulillah. Baik ya videonya kan. Dia punya dalam dry shop punya apa orang panggil sliding gear tu kan, dia tertutup lah. So kalau kita cabut, minyak gearbox tak keluar. Di drain plug ni pun dah tukar baru. Ini untuk check dia T40 40 35 40 lah. Ya. T40. Ini Allen key yang untuk drain habis, dia pakai Allen key 16. Ini T40. Oh, tak rosak. Sebab apa tukar? Sebab sebelum ni dia dah jadi bulat. Tak tahu lah dia orang buat apa. Lepas tu dia punya dalam tu dia ada o-ring, tak perlu over tighten lah, just ikat bagi dia tak tercabut dah. Ini memang ikat macam ikat pakai gun lori. Memang kemudian hari akan jadi bulat lah mata. Okay. Oh, ada bocor kat sini. Belting ni pun dah crack. Ini untuk dry shaft password tu. Okay. 10% daripada 10% password ni dah ada. Yeah.